Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam hormat saya ucapkan kepada Mr. Chu dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk yang sangat penting dalam dunia pendidikan, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Aspirasi negara dalam pendidikan adalah untuk melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Kerajaan telah merangka dasar-dasar pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara. Untuk memastikan akses pendidikan di Malaysia berkualiti serta membangunkan modal insan yang mampu menyumbang kepada pembentukan dan pembangunan negara. Dalam pembentangan ini, kita akan mengupas lebih lanjut tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dan peranan guru berjiwa pendidik serta etika dan tanggungjawab seorang pendidik. Menurut Akta Pendidikan 1996, subsection 117 kurungan A menyatakan bahawa ketua-ketua nazir sekolah bertanggungjawab untuk mewujudkan dan mengekalkan taraf ataupun standard pengajaran yang memuaskan di institusi pendidikan. SKPM 2010 mengandungi 5 standard yang merangkumi semua aspek yang menjurus kepada kewujudan kualiti pendidikan yang memuaskan, iaitu yang pertama, kepimpinan sekolah adalah mempunyai pemimpin yang berkesan, yang mampu menggabungkan semua warga sekolah untuk bekerjasama untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PNP. Seterusnya, standard yang kedua iaitu organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standard yang ketiga adalah sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran yang menghasilkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan fizikal melalui pengurusan yang cekap dan berkesan dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum, sukan dan hal ehwal murid. Standard yang keempat adalah guru merancang dan melaksanakan proses PNP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Standard yang kelima adalah dari segi kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, berpengetahuan, berketerampilan dan berakhlak mulia untuk mencapai kesejahteraan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Apa itu SKPMG 2? Format baharu SKPMG 2 direka untuk menawarkan panduan berasaskan tindakan dan juga berasaskan evidence kepada warga sekolah dan pentadbir. Di dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua SKPMG 2 terdapat aspek-aspek yang utama, iaitu kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, pengurusan ko-kurikulum, pengurusan hal ehwal murid, pembelajaran dan pemudahcaraan serta kemenjadian murid. Yang pertama, dari segi kepimpinan.
Kepimpinan merupakan tunjang utama dalam memastikan keberkesanan sesebuah institusi pendidikan. Dalam konteks Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua SKPMG 2, Standard 1 menekankan bahawa aspek kepimpinan yang bertujuan untuk melahirkan pemimpin sekolah yang berimpak tinggi. Peranan ini terletak pada bahu pengetua dan guru besar PGB yang bertindak sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong kepada semua warga sekolah untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. Di dalam kepimpinan, terdapat 3 peranan utama PGB yang digariskan dalam SKPMG 2. Yang pertama, sebagai peneraju. PGB perlu menjadi pelopor dalam membawa perubahan positif kepada sekolah. Merekalah yang bertanggungjawab untuk menetapkan hala tuju strategik dan memastikan semua warga sekolah memahami matlamat yang ingin dicapai. Seterusnya, sebagai pembimbing. Pemimpin sekolah perlu komited untuk menjadi pembimbing kepada guru dan staf sokongan dengan menyediakan insentif seperti latihan, sokongan moral dan peluang pembangunan profesional. Ini termasuk membantu guru meningkatkan kompetensi mereka dalam PDP. Yang ketiga, sebagai pendorong. PGB juga berperanan sebagai motivator dengan mencetuskan semangat kerja berpasukan serta menggalakkan inovasi dalam kalangan guru dan murid. Aspek yang seterusnya adalah pengurusan organisasi. Di dalam pengurusan organisasi adalah satu instrumen di dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua SKPMG 2 yang merangkumi beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan di antara komponen utama di dalam aspek ini adalah pertama, pengurusan sumber manusia. Ini melibatkan pengurusan staf sekolah termasuk pengagihan tugas secara adil, latihan dan pembangunan profesional. Yang kedua, pengurusan aset. Menguruskan aset sekolah seperti bangunan, peralatan sukan dan teknologi seperti makmal komputer untuk memastikan keberkesanan penggunaan sumber yang diberi. Yang ketiga, pengurusan keuangan. Menguruskan anggaran sekolah dengan bijak dan efektif untuk memenuhi keperluan operasi dan program pendidikan. Yang keempat, pengurusan sumber pendidikan. Ini adalah untuk menguruskan sumber pendidikan seperti buku teks yang mencukupi untuk semua pelajar, peralatan pembelajaran yang lengkap dan canggih serta teknologi dalam pendidikan. Yang kelima, iklim sekolah. Membina iklim sekolah atau persekitaran sekolah yang kondusif untuk pembelajaran dan pertumbuhan murid. Yang keenam, pengurusan perpaduan. Menggalakkan perpaduan di dalam kalangan warga sekolah untuk mencapai matlamat bersama. Dan yang terakhir, permufakatan strategik. Guru besar ataupun membentuk kerjasama strategi dengan pihak luar seperti komuniti dan industri untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Pengurusan kurikulum adalah aspek yang seterusnya. Pengurusan kurikulum dalam konteks Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua SKPMG 2 merangkumi beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kurikulum yang efektif dan berkesan di sekolah.
di dalam standard 3.1 iaitu pengurusan kurikulum dalam SKPMG 2. Yang pertama, ketetapan pelaksanaan kurikulum. Ini melibatkan perancangan serta pelaksanaan kurikulum yang sistematik untuk memastikan keselarasan dengan objektif pendidikan nasional. Yang kedua, pengurusan mata pelajaran. Menguruskan mata pelajaran dengan baik untuk memastikan keseimbangan dan keserasian kurikulum. Yang ketiga, pengurusan masa instruksional. Mengoptimumkan penggunaan masa untuk proses pembelajaran agar lebih efektif dan berkesan. Yang keempat, pengurusan penilaian murid. Ini melakukan pelbagai penilaian yang berterusan untuk tujuan memantau kemajuan murid serta keberkesanan murid. Seterusnya, kurikulum dan hal ehwal murid. Di dalam kurikulum, pengurusan bertujuan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosial. Di dalam standard 3.2, pengurusan kurikulum dalam SKPMG 2. Yang pertama, ketetapan pelaksanaan kurikulum. Ini bermaksud membuat satu perancangan dan pelaksanaan kurikulum yang sistematik termasuk dokumen ketetapan dan carta organisasi kurikulum. Yang kedua, pengurusan kelab dan persatuan. Menguruskan kelab dan persatuan sekolah untuk memastikan keterlibatan murid yang luas. Yang ketiga, pengurusan badan beruniform. Menguruskan badan beruniform seperti kadet polis, pandu puteri, kadet remaja sekolah dan lain-lain untuk memastikan murid-murid ini kekal aktif di sekolah. Yang keempat, pengurusan sukan dan permainan. Menguruskan aktiviti sukan dan permainan untuk meningkatkan kesihatan dan keseimbangan fizikal murid serta mencungkil bakat murid-murid di sekolah. Yang kelima, pengurusan program kecemerlangan kurikulum. Ini termasuk pengembangan program-program yang mempromosikan kecemerlangan dalam bidang kurikulum. Yang keenam, pengurusan sukan untuk semua. Memastikan semua murid dapat terlibat dalam aktiviti sukan tanpa mengira latar belakang dan kemampuan fizikal. Yang ketujuh, pengurusan pentaksiran kurikulum. Melakukan pelbagai penilaian yang berkesan untuk memantau kemajuan murid dalam aktiviti kurikulum. Seterusnya, dalam standard 3.3, pengurusan hal ehwal murid dalam SKPMG 2. Yang pertama, ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid. Membuat perancangan dan pelaksanaan hal ehwal murid yang sistematik dan teratur. Yang kedua, pengurusan disiplin murid. Ini termasuk menguruskan disiplin murid untuk memastikan iklim atau persekitaran sekolah yang kondusif dan harmoni. Yang ketiga, pengurusan keselamatan murid. Memastikan keselamatan murid di sekolah melalui pelbagai langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang berkesan agar persekitaran sekolah selamat untuk murid-murid. Yang keempat, pengurusan kesihatan murid. Menguruskan kesihatan murid dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan kesihatan seperti perkhidmatan cek gigi yang mencukupi dan memantau status kesihatan murid secara berkala dan berterusan. Yang kelima, pengurusan bantuan pelajaran murid. Menyediakan pelbagai bantuan pelajaran kepada murid yang memerlukan seperti bantuan kewangan atau akademik bagi meringankan beban murid yang mempunyai masalah keuangan.
Yang keenam, pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk memantau atau membantu murid yang sedang menghadapi masalah akademik dan peribadi agar masalah mereka dapat diselesaikan. Seterusnya, pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam aspek yang berikut. Pembelajaran dan pemudahcaraan dalam konteks Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua SKPMG 2 merujuk kepada standard yang keempat yang menekankan peranan guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aspek-aspek pembelajaran dan pemudahcaraan. Yang pertama, guru sebagai perancang. Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan rapi dalam melaksanakan pembelajaran pemudahcaraan PDPC. Ini termasuk menyediakan pelbagai rancangan pelajaran harian RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai mengikut topik atau subjek. Yang kedua, guru sebagai pengawal. Guru memantau proses pembelajaran untuk memastikan objektif pembelajaran tercapai. Ini melibatkan penggunaan strategi pengajaran yang berkesan dan penilaian berterusan untuk memantau keberkesanan murid tersebut. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru memberikan bimbingan dan sokongan kepada murid untuk memastikan mereka mencapai potensi yang maksimum. Ini termasuk memberikan kata-kata motivasi dan arahan yang jelas untuk diikuti oleh murid. Kemenjadian murid adalah aspek yang seterusnya. Kemenjadian murid dalam konteks Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua SKPMG 2 merujuk kepada proses pembangunan murid secara holistik untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Aspek-aspek kemenjadian murid. Yang pertama, akademik. Membangun kemampuan akademik murid melalui pendekatan pembelajaran yang berkesan dan berorientasikan pencapaian akademik yang tinggi. Yang kedua, co-curriculum. Mengembangkan kemahiran dan minat murid melalui pelbagai aktiviti co-curriculum seperti sukan, kelab dan persatuan. Yang ketiga, sahsiah. Membentuk sahsiah murid yang baik melalui pendidikan nilai dan moral serta memupuk sikap bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Yang keempat, kesejahteraan diri. Memastikan kesejahteraan fizikal, emosi dan mental murid melalui program kesihatan dan bimbingan yang berkesan. Seterusnya, kita beralih kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Apa itu PPPM? Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ini adalah manifestasi transformasi paling komprehensif dan besar yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan bagi pelajar dari prasekolah hingga institusi pengajian tinggi. Tujuannya adalah untuk mengoptimumkan potensi manusia demi mendorong pembangunan negara secara menyeluruh. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 ini atau PPPM adalah hasil idea Tan Sri Muhyiddin Yassin yang ketika itu berkhidmat sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan Malaysia. Pelan ini telah dilancarkan secara resmi pada 6 September 2013 oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur.
Objektif utama PPM ini adalah yang pertama, prestasi dan cabaran semasa. PPPM menekankan untuk memahami kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di Malaysia serta mengenal pasti tanda aras antarabangsa untuk meningkatkan akses kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Yang seterusnya, visi dan aspirasi yang termaktub dalam objektif utama PPPM ini untuk menetapkan visi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang. Yang ketiga adalah transformasi sistem. Menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif untuk memenuhi permintaan baharu dan harapan masyarakat. Di dalam PPPM ini juga terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, akses. 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun akan datang. Equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian di dalam bandar, luar bandar, dalam bandar dan luar bandar, sosioekonomi dan gender menjelang tahun 2020. Seterusnya adalah perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan yang terakhir adalah kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Seterusnya adalah 6 aspirasi murid. Yang pertama adalah pengetahuan. Kedua, kemahiran berfikir. Ketiga, kemahiran memimpin. Yang keempat, kemahiran dwibahasa. Dan yang kelima, etika dan kerohanian. Dan yang terakhir, identiti nasional. Aspirasi murid ini adalah sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Seterusnya, dalam PPPM terdapat juga 11 anjakan yang utama. Yang pertama, akses berkualiti. Menyediakan akses yang sama rata kepada pendidikan berkualiti taraf antarabangsa. Yang kedua, kemahiran bahasa. Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa antarabangsa iaitu bahasa Inggeris. Yang ketiga, nilai perpaduan. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai dan mengukuhkan perpaduan. Yang keempat, transformasi keguruan. Menjadikan atau mengangkat profesyen keguruan sebagai profesyen pilihan. Yang kelima, pemimpin berprestasi. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, penyelesaian khusus. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, ICT dalam pendidikan. Memanfaatkan ICT untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Yang ke-8, transformasi penyampaian. Mengubah kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. Yang ke-9, kerjasama luas. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, keberhasilan murid. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Ketelusan accountability. Meningkatkan ketelusan accountability awal. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia gelombang kedua.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia gelombang kedua ini dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebahagian daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Gelombang ini memberi tumpuan kepada perubahan struktur. Aspek-aspek gelombang kedua ini adalah perubahan struktur pendidikan. Kementerian melaksanakan perubahan struktur pendidikan untuk mempercepatkan perubahan yang bermula dalam gelombang pertama. Ini termasuk penstrukturan semula kementerian dan pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua guru besar kepada pakej kerjaya baru. Yang kedua, kurikulum standard sekolah rendah dan menengah. Kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula diperkenalkan untuk menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan dalam ekonomi dunia hari ini. Yang ketiga, program Linus. Program Linus yang ditambah baik dan kelas pemulihan bahasa Malaysia yang baharu untuk tahun 1 hingga tahun 3 dilaksanakan untuk meningkatkan literasi bahasa dan numerasi murid. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia gelombang ketiga. Gelombang ketiga iaitu pada tahun 2021 sehingga 2025 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025 ini memberi fokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan kecekapan operasi. Seterusnya, apakah pencapaian dalam laporan tahunan PPPM? Pertama, PPPM menguar-uarkan pencapaian pelaksanaan inisiatif PPPM pada setiap tahun daripada tahun 2013 sehingga 2025. Yang kedua, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawatan awam secara langsung seiring dengan anjakan 11 PPPM. Menjadi dokumen panduan kepada pelaksanaan inisiatif tahun semasa dan tahun-tahun yang seterusnya. Melebar luas kepada semua pihak berkepentingan di dalam dan di luar negara untuk memaklumkan status pelaksanaan kejayaan. Seterusnya, kita masuk ke dalam topik guru berjiwa pendidik. Pertama sekali, kita perlu tahu apa itu definisi guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik adalah mereka yang memiliki kefahaman yang jelas dan luas tentang tujuan pendidikan, iaitu untuk mengubah tingkah laku manusia dengan menyentuh hati dan akal fikiran pelajar. Mereka bukan hanya menyampaikan ilmu semata-mata tetapi juga membimbing murid untuk menghayati dan mengamalkan ilmu tersebut, mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan. Seterusnya, aliran perennialisme. Aliran perennialisme dalam pendidikan adalah suatu falsafah yang menekankan bahawa pentingnya memelihara dan mewariskan budaya serta pengetahuan tradisional kepada generasi muda. Perennialisme lahir pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif dengan fokus pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh dari masa lampau. Aliran ini berpandangan bahawa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan perhatian kepada kebudayaan yang ideal dan abadi, bukan pada perubahan sesuatu yang baharu. Tujuan utama perennialisme adalah membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi melalui latihan intelektual dan disiplin mental. Kurikulum perennialisme berorientasikan pada mata pelajaran tradisional seperti sastra, matematik,
dan dengan menekankan pada pengembangan akal fikir dan daya intelektual. Tokoh seperti Robert Maynard Hutchins merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam perennialisme yang menekankan pentingnya pendidikan universal dan rasional. Seterusnya adalah sejarah pendidikan. Pendidikan melalui sistem persekolahan merupakan elemen penting bagi sesebuah negara dalam usaha pembangunan masyarakat dan negara dari segi ekonomi, politik dan sosial. Pendidikan bukan sahaja berperanan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat semata-mata, tetapi juga sebagai satu wadah membentuk modal insan yang berguna dan akan memimpin dan memajukan masyarakat dan negara. Pendidikan di negara kita telah mengalami pelbagai evolusi seiring dengan pembangunan dan kemajuan negara. Evolusi pendidikan ini yang bermula dari era pra-merdeka sebelum 1957, era pasca merdeka selepas 1957 sehingga 1970, era dasar ekonomi baharu 1971 sehingga 1990 dan era dasar pembangunan negara pada tahun 1991 sehingga 2000 dan era wawasan negara yang berlangsung hingga era dasar ekonomi baru DEB di Malaysia berlangsung dari tahun 1971 hingga 1990. Dasar ini diperkenalkan oleh Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tun Abdul Razak sebagai tindak balas terhadap tragedi rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Dasar ekonomi baru ini dilancarkan sebagai satu respons terhadap ketidakseimbangan sosioekonomi yang ketara di Malaysia, terutamanya antara kaum Melayu dan bukan Melayu. Pada masa itu, masyarakat Melayu masih ketinggalan dalam penguasaan ekonomi dan pendidikan berbanding dengan masyarakat Cina dan India. Matlamat utama DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional melalui dua strategi utama. Yang pertama, mengurangkan dan membasmi kemiskinan, iaitu meningkatkan pendapatan dan menambahkan pelbagai peluang pekerjaan untuk semua rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua, penyusunan semula masyarakat. Mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi serta memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi. Seterusnya, strategi pelaksanaan. Memodernkan kawasan di luar bandar. Ini meningkatkan lagi daya pengeluaran dan taraf hidup golongan miskin melalui pembangunan infrastruktur dan ekonomi di luar bandar. Yang kedua, pengagihan modal. Menambahkan bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal syarikat dengan sasaran 30% untuk bumi putera menjelang tahun 1990. Pembangunan wilayah. Membangunkan wilayah yang mundur melalui pelbagai program pembangunan wilayah seperti Dara, Kejora, dan seterusnya, rancangan pembangunan. DEB dilaksanakan melalui 4 rancangan Malaysia, iaitu Rancangan Malaysia Kedua pada tahun 1971 sehingga 1975. Yang kedua, Rancangan Malaysia Ketiga pada tahun 1976 hingga 1980. Rancangan Malaysia Keempat pada tahun 1981 sehingga 1985. Yang terakhir adalah melalui Rancangan Malaysia Kelima, iaitu pada tahun 1986 sehingga 1990. Seterusnya adalah
penggantian dasar. Dasar ekonomi baru digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional DPN pada tahun 1991 yang merupakan lanjutan dari DEB dengan fokus pada wawasan 2020. Dalam tempoh 20 tahun pelaksanaannya, DEB berjaya mengurangkan kemiskinan dan peningkatan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi dan masih terdapat pelbagai cabaran dalam mencapai. Seterusnya, era Dasar Pembangunan Nasional 1991 hingga 2000. Era Dasar Pembangunan Nasional DPN di Malaysia berlangsung dari tahun 1991 hingga tahun 2000. Dasar ini dilancarkan oleh Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Mahathir Mohamad pada 17 Jun 1991 sebagai lanjutan dari Dasar Ekonomi Baharu DEB yang berakhir pada tahun 1990. DPN dilancarkan sebagai tindak lanjut dari Dasar Ekonomi Baru yang berakhir pada tahun 1990. Walaupun DEB mencapai beberapa kejayaan, masih terdapat cabaran dalam mencapai matlamat sepenuhnya, terutamanya dalam mengurangkan ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum dan seterusnya. Strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan DPN termasuk yang pertama, pembangunan yang seimbang. Mengoptimumkan pertumbuhan ekonomi dan memastikan ketidakseimbangan antara sektor-sektor utama ekonomi. Yang kedua, integrasi nasional. Mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar. Yang ketiga, pembangunan sumber manusia. Meningkatkan kemahiran tenaga kerja untuk menghadapi cabaran industri. Yang terakhir, sains dan teknologi. Menggunakan sains dan teknologi sebagai teras penting dalam pembangunan sosio. Era Dasar Wawasan Negara pada tahun 2021 hingga 2010 hingga kini. Era Dasar Wawasan Negara DWN di Malaysia berlangsung dari tahun 2001 hingga 2010. Dasar ini dilancarkan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada 4 April 2001 dan merupakan lanjutan dari Dasar Pembangunan Nasional DPN. Dasar Wawasan Negara dilancarkan sebagai tindak lanjut dari Dasar Pembangunan Nasional yang berakhir pada tahun 2000. DWN berpandu kepada Wawasan 2020 yang diperkenalkan pada tahun 1991 dengan matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju menjelang tahun 2000. Seterusnya, kita beralih kepada etika keguruan. Etika keguruan merujuk kepada prinsip moral dan standard tingkah laku yang diterapkan oleh guru dalam menjalankan tugas mereka. Etika ini berfungsi sebagai garis panduan untuk memastikan profesionalisme dan martabatkan profesi perguruan dipertahankan. Dalam konteks Malaysia, etika profesi keguruan Malaysia menekankan beberapa prinsip utama seperti amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi, ikhlas dan penyayang. Guru diharapkan menjadi contoh teladan bagi pelajar dan masyarakat serta menjalankan tugas dengan integriti dan disiplin diri. Etika keguruan juga melibatkan tanggungjawab guru terhadap pelajar, rakan sejawat, masyarakat dan ibu bapa serta memastikan kerjasama yang harmonis dengan semua pihak berkepentingan. Dengan demikian, etika keguruan memainkan peranan penting dalam memelihara kualiti pendidikan dan memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, etika keguruan ini merangkumi terhadap tanggungjawab terhadap murid.
Guru hendaklah mengambil tindakan yang adil terhadap semua muridnya tanpa mengira faktor bangsa, keturunan, ekonomi, politik, agama, jasmani, mental, emosi dan status-status yang lain. Setiap murid yang ke sekolah dengan tujuan yang sama, iaitu untuk menuntut ilmu, maka guru hendaklah menyempurnakan tugas dan melayani murid-muridnya secara sama rata. Tanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru harus faham bahawa setiap murid adalah di bawah tanggungjawab ibu bapa atau penjaga mereka masing-masing. Guru tidak seharusnya melangkaui batas utama ibu bapa dalam mendidik dan membimbing anak mereka. Oleh itu, guru perlu menghormati tanggungjawab utama tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada etika kerja KPM. Objektif etika kerja KPM adalah untuk menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan bagi mempertimbangkan kualiti kerja, meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi dan memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. Prinsip-prinsip etika kerja KPM perlu dilaksanakan dan dihayati oleh seluruh warga KPM bagi mewujudkan budaya kerja cemerlang dan minda kelas pertama. Prinsip-prinsip etika kerja KPM. Yang pertama, niat seharusnya betul. Memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan FPK, misi, matlamat dan objektif Kementerian Pendidikan Malaysia dan ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara. Yang kedua, perlakuan yang baik. Menunjukkan penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa dan menghasilkan kerja berkualiti secara berterusan. Yang ketiga, sebagai penggerak ke arah kebaikan. Menampilkan diri sebagai seseorang yang dinamik, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan dan berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang boleh menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. Seterusnya, kita beralih kepada implikasi kepada sasiah guru cemerlang. Yang pertama, memupuk perpaduan dan pembina negara bangsa. Perpaduan merupakan asas kepada pembinaan negara bangsa. Pembinaan negara bangsa amat penting bagi sesebuah negara yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Keupayaan membina bangsa bergantung kepada nilai serta semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Guru berperanan besar dalam memupuk perpaduan dan seterusnya membina negara bangsa yang kukuh. Seterusnya, pembentuk modal insan yang seimbang dan harmonis. Hasrat FPK untuk melahirkan insan seimbang tidak akan tercapai sekiranya guru yang diberikan tanggungjawab ini dalam mendidik dan menyampaikan ilmu tidak berkesan. Guru merupakan ejen yang utama dalam menyampaikan ilmu pengetahuan seperti mana yang terkandung dalam kurikulum dan pemupuk nilai-nilai murni dan kerohanian. Seterusnya, melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat bagi memastikan para guru tetap kekal relevan dan efektif dalam era globalisasi yang semakin mencabar kini. Para guru hendaklah melengkapkan diri dengan ciri-ciri pendidik profesional pada abad ke-21 dengan sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Dan yang terakhir, bersikap demokrasi. Guru berjiwa pendidik harus mempunyai sikap demokrasi di mana segala tindakannya tidak ada unsur-unsur diskriminasi atau bersikap adil kepada semua muridnya tanpa mengira latar belakang, sosial budaya, kepercayaan atau status ekonomi. Guru harus memiliki keprihatinan atau bersikap empati terhadap sesuatu kejadian yang menimpa muridnya tanpa mengira latar belakang. Sekian, itu sahaja daripada saya.